Okay, so hari ni kita nak tunjuk ini Civic FL5. Kita outstation lah, kita buat job luar lah. Memang banyak barang lah dia pasang. Dari luar ni yang dia pasang dengan kita ni ada 360. Okay, lepas tu ada kamera depan ni. Ni kamera depan dia macam ni. Memang ada casing special punya. So cantik lah. Jom kita tengok lagi dari belakang pula. Belakang ni Honda Access, tailgate light, boleh buka, boleh tutup. Lepas tu yang ni kita dah tukar dia jadi LED lah. Tu dia LED, asal campur oren, sekarang LED. Okay, so next, kalau kita buka kereta ni, cermin muka lah. Tu dia ada Honda Access, bawah ni siang mungkin kurang sikit. Tu Type R. Sini ada dia punya doorstep. Okay, lagi tengok. Sini depan ada panel merah. Belakang pun ada juga. Tu, belakang. Ada 3. So ada sini satu, sini satu, sini satu, 3 point. Lagi footlight pun ada. Bawah tu, bawah seat ada footlight. Sana pun samalah. Tu. Okey. Lepas tu tengok. Ni, ada pada light. Nampak tu, pada light, ada lampu putih. Okey. Kalau kita tutup, dia padam lah. Okey, buka pintu. Jom kita tengok dalam pula. Dalam sini ada 2 footlight, satu bawah seat. Satu lagi dekat sini lah. Okey. Sini ada bawah seat. Bawah seat, okey. Lagi tu dia buat ni. Touch smart tag, boleh check baki, kena on kereta dulu. Sekejap aku on . Tu kita tekan, boleh check baki. Sensor kat atas tu. Ni. Sensor kat atas bumbung. Dekat sebelah sensing tu sensor dah. Nampak tu. Gelap kan. Okey, masuk. Nampak? Ada reverse. Sangat clear. Okey, kalau kita masuk D ke apa balik ataupun gear 1, gear 2, gear 3, dia ada ni view depan. Boleh touch screen semua. Boleh pilih banyak view. Okey. Lepas tu nak tutup ni, tekan back. Dia tutup. Kalau nak buka ni, tekan bulat ni lama-lama. Buka. Okey, kalau nak tutup back. Tengok bagi signal dia menyala gambar kiri lah. Macam blind spot lah. Macam lane wash. Tapi ni dia tembak bawah lah. Kalau kanan pun sama juga. Okey, view nampak kiri kanan. Tu, ada lampu lagi kat sini dalam ni. Lepas tu ni ada wireless charging. Fast wireless charging. Okey, ni boleh on off lah. Tekan lama-lama. Lepas tu ni ada type C, fast charging lagi. Ni dia buat dengan kita agak. Lepas tu jom kita pergi belakang, ada lagi aircon belakang. So ini aircon belakang kita belum on lagi. Ni ada fast charging USB-C original lah. Ini dia ada custom, ada barang ori. Ada 2 barang kena sambung sekali lah. So kalau kita on, memang kuat. Dengar bunyi kan? Bunyi dia mesti ada lah. Kalau kita tutup, buka, memang sejuk, kuat gila punya. Okay, cantik lah. Dia dah ada view kan. Tu. Cantik. 1, 2, 3. Orang belakang cantik, orang depan pun cantik. Ini cup holder, ini door handle, semua ada. Terbaik. Okay. So ini je lah pemandangan untuk kereta ni. Memang cantik lah. Merah depan. Complete. Memang ada lah macam ni. Kelas ni boost speaker lah. Dengan center speaker ada lah. Ni setengah ni ada speaker. So complete lah. Ini 9 set punya. Dia ada 12 set dengan 9 set. Abang ni ambil 9 set lah.
Kalau sorry, FL5 dia tak ada 12, dia terus woofer je kat belakang. Woofer kalau nak tambah pun mahal loh. Dengan DSP dia semua kat 3000 lagi tambah. Kalau semua boost 12 sistem complete memang 5000. Okay, so itu saja kereta ni siap. Alright. Aduh, ada lagi. Ini TPMS Honda. So sensor tanam dalam lah. So ini tekan lama-lama ni dia ada Chinese punya menu, tapi korang jangan risau, semuanya ada translation. Okay. Bak ni pressure maximum, pressure minimum. Sama kiri dengan kanan. Ini temperature maximum. Okay, so itu sajalah.